kebanyakan produk tenusu yang ada di pasaran, produk keju adalah processed dan bukanlah keju yang ori lah. Pembuatannya daripada bahan-bahan yang diragui. Saya menyahutlah seruan tu untuk membuat keju yang halal lah. Orang ramai tak ragu untuk makan. Menjadi satu keperluan dalam memenuhi fardu kifayah untuk menghasilkan produk yang halal. Dek kerana ramai yang meragui cara pembuatan dan sukar untuk mendapatkan keju yang halal, Muhammad Hanif Osman dan isteri Syukrina Akashah terpanggil untuk menghasilkannya. Siapa sangka keju boleh dihasilkan oleh anak tempatan dari Kulim Kedah ini secara tradisional lebih 12 tahun. Pertama kali saya mula terjebak dengan pembuatan keju ni adalah bermula dengan saya buat peternakan kambing tenusu lah, di mana susu kambing yang banyak dan berlaku pembaziran susu. Jadi sedikit sebanyak saya mencarilah teknologi ataupun cara-cara untuk menghasilkan produk tenusu yang berasaskan keju untuk memanfaatkan susu-susu yang lebihan. Okey, semua cukup lah. Cukup. 4, 8, 12. Okey lah. Okey. Duduk bang, makan pizza minum ni tak mau. Biasanya, Hanif akan melakukan sendiri hikmat penghantaran kejunya kepada pelanggan. Afiq Aiman Azhar pula antara pelanggannya. Keju yang dibeli Afiq untuk kegunaan di kedai Strito Pizza yang telah beroperasi 11 tahun di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Kita menggunakan cheese daripada Kulim Laban House ni adalah sejak dari kita keluarkan menu terbaru daripada kita, iaitu pizza Wagyu. So sejak pada itulah kita start menggunakan fresh mozzarella cheese daripada Kulim Laban House. Menurut Afiq, terdapat perbezaan dari segi tekstur keju yang dihasilkan oleh Hanif dan keju proses yang terdapat di pasaran. Antaranya, rasa yang lebih berlemak serta teksturnya lebih kenyal. Disebabkan sifat itu, keju mozzarella menjadi pilihan utama dalam pembuatan pizza. Dan ada daripada customer kita yang terkejut sebab saya bagi tahu kata cheese ni mai daripada orang kita sendiri, daripada negeri Kedah. Dan waktu saya buat iklankan tu, ramai yang tanya adakah cheese ni saya ambil daripada Itali ke, order frozen ke tak. Memang kita pakai daripada local punya cheese. Ciri popular keju ini adalah ia sangat elastik dan meregang apabila dipanaskan. Walaupun rasanya tidak menonjol, ia bahan pelengkap sempurna bagi hidangan bakar. Kampung Bikan, Kulim, Kedah. Di sini bermulanya penghasilan keju mozzarella secara tradisional. Resepi turun-temurun keluarga Hanif, mereka memilih untuk menghasilkan produk berasaskan tenusu, iaitu keju, kerana minat yang mendalam. Untuk bekalan susu lembu asli di daerah Kulim, Hanif memilih Vijaya Baskar, anak lelaki Villa Sami, kerana kemampuannya membekalkan susu dalam jumlah yang diperlukan, di samping kualiti yang bermutu tinggi. Sesampainya susu segar tangan saya akan memanaskan susu tu melalui proses yang pertama, iaitu memanaskan susu tu sekitar 40 darjah Celsius untuk membolehkanlah bakteria probiotik yang saya akan masukkan ke dalam susu bertindak aktif untuk proses penapaian. Kebanyakan keju yang ditemui di pasaran hari ini adalah keju yang telah diproses. Ia dihasilkan secara besar-besaran dengan ramuan tambahan yang ada kalanya boleh menimbulkan keraguan. Persoalan mengenai kualiti, khasiat dan yang paling utama iaitu status halal menjadi punca utama Hanif tekad menghasilkan keju mozzarella yang segar dan asli. Okey, susu ni saya panaskan dulu untuk suhu sampai suhu 40 darjah Celsius. Proses pertama lah untuk pemanasan. Menggunakan teknik double boil,
Susu segar yang diletakkan dalam periuk dipanaskan di atas api yang perlahan sehingga mencapai suhu yang diingini. Biasanya, masa yang diperlukan adalah sekitar 10 ke 15 minit. Apabila suhu telah dicapai, saya akan masukkanlah whey, iaitu bahan daripada cecair yang dikeluarkan oleh prosesan keju mozzarella sebelumnya, akan diguna pakai untuk next batch lah, untuk yang batch yang saya akan buat. Cecair itu mengandungi bakteria probiotik yang digunakan untuk membuat keju mozzarella. Jadi kita tuang masuk. Setelah masukkan culture, kita akan masukkan rennet ke dalam ni susu. Jadi kita ada dua jenis rennet, satu jenis cecair dan satu lagi jenis tablet. Tetapi kedua jenis tablet rennet ni adalah dibuat daripada mikrobil tumbuh-tumbuhan. Kalau saya guna jenis cecair, saya boleh terus campur larutkan dan juga terus masukkan dalam susu. Dan jika saya menggunakan jenis tablet, saya perlu menghancurkan dan melarutkan dalam air sebelum saya campurkan dalam susu. Dan proses itu adalah untuk mengkoagulasi susu tersebut membeku seperti tauhu. Selepas rennet dimasukkan, susu akan bertukar menjadi curd, iaitu struktur menyerupai tauhu dalam tempoh 15 hingga 30 minit sahaja. Rennet adalah enzim penting dalam pembuatan keju yang berfungsi menggumpalkan susu menjadi curd atau dadih. Untuk mengetahui susu telah menjadi curd dan sedia untuk dipotong adalah dengan cara mengetuk tepi periuk. Jika tiada kocakan berlaku, ini menandakan bancuhan susu telah membeku dengan baik. Pisau khas digunakan bagi menguji kepadatan curd, bagi memastikan ia benar-benar pejal sebelum langkah seterusnya dilakukan. Dan selepas curd terbentuk, curd itu akan dipotong 1 inci persegi. Setelah dipotong, lalu dibiar seketika, lalu akan dihancurkan semula menjadi ketulan yang lebih kecil untuk memudahkan cecair whey ini keluar dan saya memperoleh curd yang solid. Okey, setelah 15 minit aduk dan dibiarkan seketika, kan, proses yang seterusnya akan dibuat adalah untuk mengeluarkan whey ini diasingkan daripada curd yang telah sedia. Dan dari situ curd itu akan diterus diparam ataupun ditapai sampai tempoh keasidan yang diperlukan untuk melalui proses stretching, iaitu membentuk keju mozzarella lah. Untuk setiap liter susu yang digunakan, sebahagian besar iaitu sekitar 85 hingga 90% akan menjadi whey, manakala selebihnya menjadi keju. Fungsi utama pemisahan curd daripada whey ini adalah untuk membuang kelembapan berlebihan dari keju. Semakin banyak whey yang dikeluarkan, semakin pejal keju yang terhasil. Proses ini mengambil masa 5 ke 8 jam bergantung pada suhu sekitar. Whey yang telah dikeluarkan ada kegunaannya, iaitu boleh dibuat satu lagi cheese yang dipanggil cheese ricotta. Cheese ricotta ini diperbuat dengan kaedah memanaskan whey ini, kemudian setelah dipanaskan lalu dia akan hasilkan cheese yang terapung, lalu dari situ kita akan tapis dan keluarkan cheese ni daripada cecair. Tidak hanya tertumpu pada pembuatan keju mozzarella, Hanif turut berpengetahuan dalam menghasilkan keju lain seperti ricotta, burrata, cream cheese dan lain-lain. Dan apabila keju ricotta tu akan terbentuk seperti awan dalam whey, lalu kita akan kautlah, kita akan cedok dan akan masukkan dalam bekas cetakan. Proses menghasilkan keju ricotta perlu melalui kaedah penyecatan yang memakan masa sekitar 3 hingga 4 jam. Ini bagi memastikan lebihan air disingkirkan sepenuhnya demi mendapatkan konsistensi yang tepat.
Keju segar ini mampu bertahan 2 minggu jika diletakkan di dalam peti sejuk. Apabila keju ricotta ini tersedia, keju ricotta ini boleh dinikmati lah bersama biskut ataupun boleh digunakan dalam hidangan salad, pasta dan juga pelbagai jenis masakan lah. Suhu adalah pemboleh ubah utama yang dikawal ketat oleh pembuat keju pada setiap peringkat untuk mengawal aktiviti biologi dan kimia. Seterusnya, menentukan jenis, kualiti dan ciri-ciri unik setiap keju. Bakteria probiotik dalam curd tu bertindak lebih aktif dan menyebabkan tak perlunya saya menunggu sehingga 8 jam. Tadi kalau ikut dari segi masa tadi, hanya 5 jam saja curd tu dah ready, dah sedia untuk kita stretching. Setiap pembuatan keju mozzarella, saya perlu menyediakan brine solution, iaitu brine solution ni adalah air garam dengan kadar yang saya gunakan adalah sekitar 6 ke 7% daripada nisbah air. Air garam atau brine memainkan beberapa peranan penting dalam pembuatan dan penyimpanan keju, terutamanya untuk keju mozzarella. Selain menambah rasa, fungsi lain adalah mengawal kelembapan dan tekstur keju sebagai ejen pengawet semula jadi, memanjangkan jangka hayat serta membantu dalam membentuk lapisan luar keju. Proses stretching mozzarella ni memerlukan tahap air panas tahap tertentu adalah kerana apabila kepanasan tu akan menunjukkan tahap cair keju mozzarella tu sendiri dan dia akan buat keju tu lebih baik lah. Dia akan rasa lebih creamy dan juga sebagainya lah. Selain berfungsi dalam melembutkan curd, air panas tadi memudahkan proses stretching di mana keju akan dilipat dan ditarik berulang kali. Proses menguli dan meregang inilah yang menghasilkan tekstur berserat dan kenyal yang menjadi ciri utama pada keju mozzarella. Kita tudung sementara waktu curd ni dengan air panas ni sampai dia betul-betul panas, curd ni keseluruhan dia panas, baru kita akan buka dan kita akan buat stretching lah. Okay. Proses mozzering atau lebih tepatnya mozzar dari bahasa Itali bermaksud memotong atau mengoyak, merujuk kepada langkah terakhir dalam pembuatan keju mozzarella. Keju akan ditarik sehingga berkilau sebelum dibentuk menjadi berbola. Kita buang air ni sebahagian untuk memudahkan kita nak membentuk keju ni kepada bentuk akhir. Dalam pembuatan keju mozzarella lah, dah 12 tahun saya buat. Antara cabaran lah adalah mengawal keadaan sekeliling lah, keadaan sekitaran dalam pembuatan, di mana saya masih menggunakan kaedah tradisional dan tak menggunakan mesin-mesin yang moden. Cabaran paling besar bagi Hanif adalah mendapatkan sumber rennet yang halal kerana kebanyakannya adalah diimport dari luar dan harganya yang agak mahal. Pembukusan keju mozzarella dilakukan secara manual. Melalui proses pembukusan manual ini, setiap berbola mozzarella diberi perhatian khusus, memastikan kualiti dan kesegarannya. Ini adalah langkah terakhir bagi memastikan produk sampai kepada pengguna dalam keadaan segar dan berkualiti. Saya berharaplah masa depan makin ramai orang lebih kenal apa itu keju processed, apa itu keju tradisional. Jadi keju tradisional ni lebih selamat lah, di mana hanya garam sebagai bahan pengawet selamat untuk dimakan. Dan saya haraplah orang lebih kenal dan juga lebih memahami apa bezanya keju yang ada di pasaran. Biarpun penghasilan asal keju mozzarella adalah dari susu kerbau, Hanif cuba menghasilkan keju ini daripada susu lembu. Ini kerana susu kerbau sukar didapati dan harganya yang agak mahal di pasaran. Pengalaman yang luas tidak menyukarkannya untuk mencuba hingga berjaya. Menu ni kalau ikut
adalah menu Mediterranean, yang mana tembikai, gabungan tembikai dan juga mozzarella ni akan menyeimbangi rasa manis, masin, lemak dan juga masam. Biarpun sibuk dengan tugas harian dan kerja hakikinya, Hanif mengusahakan pembuatan keju ini pada hari cuti. Ketika inilah Hanif fokus kepada kerja menghasilkan keju, pembukusan serta penghantaran terus kepada pelanggan. Dan satu lagi menu yang saya buat tadi adalah Popiah Mozzarella. Popiah Mozzarella ni adalah kegemaran anak-anak saya lah. Dan menu ni memang saya kerap buat untuk dinikmati bersantai bersama keluarga lah. Mozzarella menawarkan rasa yang ringan, berlemak, masin dan tawar dengan teksturnya lembut serta kenyal. Jadi ia tidak hanya bertumpu pada menu pemanis mulut. Ia turut diguna pakai dalam menu pembuka selera dan hidangan utama. Dan pembuatan keju ni adalah antara hobi dan juga pendapatan sampingan lah. Di mana sekarang ni saya ada kerjaya lain dan pada masa yang sama pembuatan keju ni jadi satu sebahagian daripada hidup saya. Dengan tekad dan azam yang tinggi, Hanif berupaya menjadi pelopor kepada penghasilan keju bermutu tinggi yang dihasilkan secara tradisional di Malaysia.